Boleh? Yang mana? Boleh. Aduh. Kakinya mau jatuh. Okey, boleh. Tangan kiri. Kakak nasi ke apa? Nasi putih. Nasi putih. Sambal nak ke kakak? Be, lapar ya, be? Ya? Kau kari je. Nah, lapar nak tu. Ha. Sorry nah. Ayam kunyit. Ayam kunyit. Sambal tak sila? Ada ya. Timun boleh? Timun nak? Tak nak juga. Ayam kunyit, kuah kari. Makanlah nah, tak apa. Nasi putih. Kenapa rasa-rasa dia dah bernyanyi. Teringin. Okey, tangan kiri. Ini RM8 ya? Apa dia? Saya ada nasi lauk kambing. Lauk kambing 10. Nasi apa? Nasi dagang, nasi putih? Nasi putih. 10 dengan? Nasi rabun ikan. Tolong. Sekejap. Mana kalkulator? 10 nasi kerabu. Nasi kerabu solok lagi lauk apa? Ikan kan? Ikan, solok, telur masin. Betul? Ada tak telur masin? Ada telur masin kan? Ada telur masin kan? Solok, ikan kan? Ada. 25 semua. Terima kasih. Saya jual lagi. Terima kasih kak. Saya jual lagi ya. Ya, nasi. Abang nak sambal tak? Nasi kerabu makan. Sambal saya semua boleh? Toge je tak nak. Lauk apa tu yang? Nasi separuh. Okey. Apa? Sekejap. Makan apa? Lauk. 8. 9, 8. Abang punya lauk apa? Daging? Oh, ayam. 9, 8. Kerabu 25 bang. Tak nak toge je nak. Ya, abang dah? Dah udah? Oh, tak nak? Salah je. 25 ya? 25 betul? Kakak. Ya, terima kasih. Saya jual lagi ya. Bos bayar. Okeylah. Okeylah. What? Lontong. Saya campur bihun nak. Tak nak lah nak. Kan lagi campur bihun. Tak bagi guys. PJ kat mana? Boleh cari kunyit-kunyit Malaya Taman Medan Petaling Jaya. Kembar ke? Ya. Kembar mak lain ayah lain. Kembar ke kembar? Ya, tak ada sponsor. Tak ada sponsor. Aduh, 11 akan nilai betul. Waalaikumsalam Cik Norma. Nasi kuning tak ada. Ya, hari ni Cik. Sedondon hari ni. Dah lama kan. Kan hari tu kan baju kembar tu. Baju Cik kembar kan. Ya, dah kan hari tu kan kita dah pakai baju ni. Kan kita dah pernah pakai baju ni hari tu. Tu geng-geng awak tak masuk kot. Kan? Guys, okey. Sekejap, I nak tunjuk. Kita ada nasi putih. Beli kat mana? Yan. Kedai baju Yan. Tak boleh tunjuk. Baby. Kedai baju Yan. Tunjuk dengan bapak dia sekali lah. Dengan baby saja tak boleh tunjuk. Amin? Oh, lo. Takut. Beli kat TikTok. Nama kedai dia Yan. Kedai depan Masjid Taman Medan ke? Tak, dekat kunyit-kunyit Malaya ni. Awak cari je kunyit-kunyit Malaya Taman Medan Petaling Jaya. Kita ada nasi dagang, kita ada gulai ayam, kita ada nasi kerabu biru, nasi putih. Sedap sangat nasi dagang. Terima kasih Kak Teh. Ada gulai daging, gulai ikan. Gulai ikan kita ada 2 jenis, ada merah dengan kuning. Ada ayam bakar, daging bakar, ikan goreng guys. Sekarang dah ada ikan goreng.
Ada telur masin, ada solok lada. Nah, bakso basah. Hidung. Tempat tu ah. Lepas tu ada mana Una ni ha? Lepas tu ada gulai kambing guys. Gulai kambing. Ayam kunyit, daging kunyit. Tutuk daging. Ayam goreng berempah. Ada Nah, semalam apa cerita nak? Ini bungkus. Lori biru. Sehelai. Oh, sana lah. Okey. Okey, ada lontong Malaya. Buah je. Lontong Malaya. Dia ingat awak nak tangkap dia tu. Bisinglah kasut awak. Popek. Itulah. Orang marah ni. Ha? Tak jalan. Cik Rosus marah lah. Kenapa awak senyum? Lele. Kita lepiah bakar tak ada. Okey, ada bihun goreng, ada nasi lemak, ada sambal sotong, sambal bilis, ada laksam, ada kuih muih, daknya kuih awak. Jaga kat depan tu, Lompat. Ni penebar roti canai yang terhandsome. Bila kau nak belanja aku Penebar roti canai terhandsome ni. Itulah. Pak Baik. Apa? Pak Baik. Nak naik ke? Pak Baik jatuh. Itulah. Dah mandi ke belum? Oh.